Bayangkan mempunyai dua orang ayah, masing-masing dengan pandangan berbeza tentang wang. Satu ayah yang mengajarkan nilai-nilai tradisional dan satu lagi yang mengajarkan pendekatan yang lebih moden dan berani. Seorang ayah berpendidikan tinggi dan bekerja keras, sentiasa menekankan kepentingan pendidikan formal dan pekerjaan yang stabil. Dia percaya bahawa dengan mendapatkan ijazah dan bekerja dalam pekerjaan yang baik, seseorang dapat mencapai kestabilan kewangan. Ini adalah ayah miskin yang percaya bahawa jalan menuju kejayaan kewangan adalah melalui kerja keras dalam sistem sedia ada. Dia sering bekerja lebih masa dan mengorbankan masa bersama keluarga demi memastikan keperluan asas dipenuhi. Di sisi lain, terdapat ayah kaya yang mungkin tidak mempunyai pendidikan formal yang tinggi tetapi mempunyai pemahaman yang mendalam tentang wang. Dia melihat peluang di mana orang lain melihat risiko dan berani mengambil langkah yang tidak konvensional. Beliau percaya bahawa pendidikan kewangan, pelaburan dan pemilikan aset adalah kunci kepada kebebasan kewangan. Ayah kaya mengajarkan pentingnya memahami cara wang bekerja dan bagaimana membuat wang bekerja untuk kita. Dua perspektif ini membentuk asas buku Rich Dad Poor Dad. Buku ini mengajak kita untuk memikirkan semula cara kita melihat pendidikan dan pekerjaan. Buku ini bukan tentang kekayaan material semata-mata, tetapi tentang mentaliti dan tabiat kewangan yang membawa kepada kebebasan dan keselamatan kewangan. Ia mengajarkan kita untuk berfikir seperti pelabur dan bukan sekadar pekerja. Penting untuk memahami perbezaan ini kerana ia mempengaruhi cara kita melihat wang, pekerjaan dan kehidupan secara keseluruhan. Dengan memahami kedua perspektif ini, kita dapat membuat keputusan kewangan yang lebih bijak dan mencari matlamat kewangan kita dengan lebih efektif. Salah satu pelajaran terpenting dari ayah kaya adalah perbezaan antara aset dan liability. Ramai orang tersilap menganggap bahawa rumah mereka adalah aset, padahal ia sebenarnya adalah liability. Aset adalah sesuatu yang memasukkan wang ke dalam poket anda, seperti hartanah yang disewakan, saham atau perniagaan. Liability pula mengeluarkan wang dari poket anda, seperti kereta, kad kredit atau pinjaman rumah. Ayah kaya menekankan kepentingan membina aset yang menjana pendapatan pasif, membolehkan anda mencapai kebebasan kewangan tanpa bergantung sepenuhnya kepada pekerjaan. Malangnya, pendidikan kewangan sering diabaikan dalam sistem pendidikan tradisional. Ayah kaya percaya bahawa literasi kewangan adalah penting untuk kejayaan kewangan. Literasi kewangan bukan hanya tentang mengetahui cara mengurus wang, tetapi juga memahami bagaimana wang berfungsi, bagaimana melabur dengan bijak, dan bagaimana mencipta pelbagai aliran pendapatan. Dengan meningkatkan literasi kewangan, kita dapat membuat keputusan kewangan yang lebih baik. Zuenasan Mainford Seri, Suembine masa depan Commercial Nulbedton. Seksyen 4. Bekerja untuk belajar, bukan hanya untuk gaji. Ramai orang bekerja semata-mata untuk mendapatkan gaji. Walaupun gaji penting, ayah kaya mendorong kita untuk bekerja untuk belajar dan mengembangkan kemahiran baru. Daripada hanya mencari pekerjaan yang membayar gaji tinggi, carilah peluang yang membolehkan anda mempelajari kemahiran berharga, membina rangkaian dan mendapatkan pengalaman dalam bidang yang anda minati. Perunded dan pamis terunturan yang berbeti voter di beveng ke bawah ke mana-mana dan bantu mencipta peluang baru di masa depan. Seksyen 5. Kuadran aliran tunai menentukan jalan kewangan anda. Ayah kaya memperkenalkan konsep kuadran aliran tunai yang membahagikan cara orang menjana pendapatan kepada 4 kategori. Pekerja, bekerja sendiri, pemilik perniagaan dan pelabur. Pekerja dan bekerja sendiri menukar masa mereka dengan wang, sementara pemilik perniagaan dan pelabur menjana pendapatan pasif melalui sistem dan pelaburan. Memahami kuadran ini membantu kita mengenal pasti kedudukan kewangan kita sekarang dan merancang jalan untuk mencapai kebebasan kewangan yang biasanya terletak di kuadran pemilik perniagaan dan pelabur. Seksyen 6. Keberanian dan risiko bahan api untuk kejayaan. Ayah kaya percaya bahawa kejayaan kewangan memerlukan keberanian untuk keluar dari zon selesa dan mengambil risiko yang terkira. Pelaburan, perniagaan dan peluang lain selalunya datang dengan risiko, tetapi ia juga menawarkan potensi pulangan yang besar.
Keberanian ini bukan sahaja tentang mengambil risiko, tetapi juga tentang mempercayai diri sendiri dan visi Anda. Penting untuk diingat bahawa mengambil risiko tidak sama dengan bertindak melulu. Lakukan penyelidikan, dapatkan nasihat daripada pakar, dan mulakan dengan pelaburan kecil sebelum membuat komitmen besar. Keberanian untuk mengambil risiko, digabungkan dengan pengetahuan dan perancangan yang teliti, boleh membuka jalan menuju kejayaan kewangan. Ini adalah proses yang memerlukan dedikasi dan kesabaran. Jangan takut untuk membuat kesilapan, kerana setiap kesilapan adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Dengan keberanian, pengetahuan dan perancangan yang baik, Anda boleh mencapai kejayaan kewangan yang Anda impikan. Ingatlah, kejayaan tidak datang dalam sekelip mata, tetapi melalui usaha yang berterusan dan tekad yang kuat. Seksyen 7, meraih masa depan kewangan yang lebih baik. Rich Dad Poor Dad menawarkan perspektif yang menyegarkan tentang wang dan kejayaan. Buku ini mengajarkan kita tentang pentingnya literasi kewangan dan bagaimana cara berfikir yang berbeza dapat mengubah hidup kita. Ia mencabar Anda untuk mempersoalkan kepercayaan Anda tentang wang, belajar tentang literasi kewangan, dan memahami perbezaan antara aset dan liability, dan mengambil tindakan untuk membina masa depan kewangan yang lebih baik. Dengan pengetahuan ini, Anda boleh membuat keputusan yang lebih bijak dan strategik. Ingatlah bahawa kejayaan kewangan bukanlah tentang berapa banyak wang yang Anda hasilkan, tetapi tentang bagaimana Anda menguruskannya, melaburkannya dan menggunakannya untuk mencapai matlamat hidup Anda. Pengurusan kewangan yang baik melibatkan perancangan, disiplin, dan kesabaran. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ayah kaya, Anda boleh mengambil kawalan kewangan Anda, membina aset, dan mencapai kebebasan kewangan yang Anda inginkan. Kebebasan kewangan memberi Anda pilihan dan peluang untuk hidup dengan cara yang Anda inginkan. Dengan menguruskan kewangan Anda dengan bijak, Anda boleh mencapai kestabilan dan keselamatan kewangan dan mencapai kebebasan kewangan yang Anda inginkan. Ingatlah, perjalanan kewangan adalah maraton, bukan pecutan. Terus belajar dan kembang.